So, Assalamualaikum geng. Hari ni Abang Mirul nak bagi tahu dekat awak yang Abang Mirul dah guna iPhone 17 ni selama 2 minggu dan Abang Mirul dah try macam-macam apa yang Abang Mirul perlu dengan handphone ni. Kita dah try untuk buat editing, kita dah try untuk main game, kita dah try untuk layan social media, daily driver kita, dan Abang Mirul akan bagi tahu dekat awak 3 benda yang best dan 3 benda yang tak best tentang iPhone 17 ni. So, mungkin kalau awak ada terfikir nak beli kan, awak mungkin boleh consider balik lepas awak tengok video ni, dan awak boleh tengok juga iPhone 17 ni sebenarnya sesuai ataupun tak dengan awak. So by the way guys, hari ni sahajalah Abang Mirul buat dekat kawasan Bukit Bayan ni. Kita ada dekat Bukit Bayan Sungai Petani. Kita sengaja untuk shoot dekat outdoor hari ni sebab Abang Mirul just nak inform dekat awak yang kita punya kamera sekarang ni menggunakan Sony FX3. Just nak bagi tahu dekat awak, kalau kata siapa-siapa yang nak dapatkan kita punya servis untuk wedding ke, untuk shoot event ke, ke Food Fest ke Carnival Cinta Rasul ke terpulang, apa-apa saja kita sediakan perkhidmatan untuk shoot video. Kita akan bawa tim kita pergi ke sana dan harga dia insyaAllah Abang Mirul janji, memandangkan kita adalah orang kata pemula dalam bidang ni, kita akan bagi yang the best price dekat awak. So tanpa buang masa, kita nak skip terus dekat 3 benda yang Abang Mirul rasa best dekat iPhone 17 ni. Yang pertama, Abang Mirul paling suka dengan reka bentuk dan juga sizing iPhone 17 ni. Abang Mirul boleh cakap dekat awak yang size iPhone 17 kali ni dia lebih kurang macam iPhone 16 Pro Max dan 17 Pro Max. Dia tak ada banyak beza sangat. Tapi apa yang best dengan iPhone 17 ni, walaupun saiz dia besar, tapi kita pegang tu rasa memang sangat-sangat sedap. Sebab yang nombor 1 dia nipis dan yang nombor 2 dia sangat-sangat ringan. Bila awak pegang tu, dia rasa macam pakai handphone yang tak pernah awak pakai sebelum ni. Sebab dekat Android pun Abang Mirul tak pernah jumpa lagi handphone yang sizing macam ni dan secompact ini. Kalau nak dibandingkan iPhone 17 ni dengan Vivo X200 FE Abang Mirul pakai, yang ni lebih nipis tapi awak dapat dengan saiz yang lebih besar. So benda ni Abang Mirul rasa satu pembaharuan yang sangat bagus daripada Apple. Dia punya design, dia punya frame, dia sangat minimalis tau. Dia nampak memang betul-betul clean konsep dia. So kalau kata korang ni jenis content creator kecil-kecilan yang jenis buat video content on the go, ataupun awak memang suka guna handphone sebelah tangan, memang sangat-sangat sesuai. Sebab walaupun dia besar, tapi dia punya nak pegang tu memang sedap. Yang nombor 2 yang Abang Mirul sangat-sangat suka dengan iPhone 17 ni adalah daripada sudut dia punya performance. Chipset A19 kali ni Abang Mirul rasa memang tak ada komplain langsung, memang tak ada lagging langsung. Abang Mirul buka buat editing, even though Abang Mirul guna yang resolution 4K sekalipun, dekat CapCut tu tak ada apa-apa masalah, still smooth. Walaupun kita dah masukkan efek macam-macam, kita dah masukkan filter yang berat-berat, dia masih lagi boleh support, tak ada isu lagging langsung. Dan kalau kata kita nak layan social media tu, Abang Mirul rasa lagilah tak ada masalah kan. Kita nak buka tutup apps sesuka hati kita, ataupun kita nak buat sedikit kerja multitasking ke, dalam satu masa yang sama kita nak buka apps yang sana, kita tutup, kita buka apps sini pula, yang sana jalan, yang sini pun jalan, dia masih lagi smooth guys. Tapi pada permulaannya, masa mula-mula iPhone 17 ni keluar kan, bila kita buat multitasking terlampau banyak ataupun editing kita tu terlampau berat, dia akan ada rasa panas sikit tau dekat bahagian kamera ni. So mungkin ini dekat bahagian motherboard dia kan, dekat atas ni dia ada rasa panas sikit. Tapi lama-kelamaan dia punya pengawalan haba tu bagi Abang Mirul memang just nice. Dia rasa panas kejap, lepas tu lama-kelamaan bila kita guna tu dia akan slow hilang, dan dia tak adalah memberi kesan yang sangat-sangat mengganggu dengan penggunaan iPhone 17 kita ni. Sebab kadang-kadang ada handphone bila kita pakai kan, kita pakai panas dia tu sampai mengganggu. Walaupun kita pakai casing, kita pegang casing pun dia rasa panas. Tapi untuk iPhone 17 ni, dekat atas ni tu dia panas sikit, lepas tu dia dah okey dah. Sampailah hari ni alhamdulillah, panas tu mungkin ada juga kadang-kadang, tapi pengawalan haba dia memang cun. Dan yang nombor 3, Abang Mirul rasa benda yang positif dekat iPhone 17 ni adalah dia punya setup kamera. Walaupun dia hanya pakai satu saja kamera dekat sini, tapi kualiti dia Abang Mirul boleh cakap yang memang sangat-sangat cantik. Cumanya awak kena tahu, untuk iPhone 17 kali ni dia tak ada cinematic mode tau, dan dia tak ada wide angle punya kamera. So awak akan dapat 1 dengan 2 optical zoom, dan awak boleh maksimumkan zoom dia sampai 6 kali zoom. Abang Mirul rasa Abang Mirul tak prefer untuk awak gunakan zoom tu, sebab untuk zoom tu dia akan pecah dan kualiti dia tak cantik tau. Kalau awak masih pakai 1 kali ataupun 2 kali zoom tu, Abang Mirul rasa macam okey. So kalau kata awak utamakan kamera cinematic, contohnya awak adalah content creator yang memang gunakan cinematic tu, yang ni bukan handphone untuk awak. Sebab iPhone 17 ni memang tak ada cinematic mode. Dan kalau awak juga jenis orang yang suka tangkap gambar guna kamera belakang tu kan, guna 05 tu, minta maaf, handphone ni pun bukan untuk awak juga. Melainkan awak
awak memang jenis pengguna iPhone yang tak kisah pasal cinematic, tak ada pun tak ada masalah. 05 tak ada masalah, awak boleh pakai iPhone 17 Air ni. Sebab 05 ni bagi Abang Amirul, dia hanya memudahkan kerja kita kan. So kita duduk dekat satu tempat, kita tekan 05, kita akan dapat wide angle. Tapi kalau awak pakai 17 Air ni, awak hanya ada dua option. Sama ada awak akan genjak ke belakang sikit untuk tangkap wide angle, ataupun awak tak payah tangkap gambar langsung, ambil je apa yang ada. Macam tu. Dan satu lagi Abang Amirul rasa benda yang tak best sikit lah dengan kamera iPhone 17 Air ni adalah dia punya low light. Let's say kita kata dalam keadaan malam ataupun bilik yang gelap kan, tak pasang lampu, dia agak macam limited sikit tau. Sebab dia tak boleh nak capture banyak cahaya. So bila kita snap tu, dia akan nampak juga ada glitter-glitter, ada pecah-pecah tu. Tapi tak obvious sangat lah. Selain daripada low light, selain daripada cinematic, selain daripada wide angle, Abang Amirul rasa kamera ni memang sangat-sangat okey dah bagi Abang Amirul. Kalau awak bukan heavy user untuk bahagian kamera, yang ni memang okey. Kamera cantik dan video dia pun Abang Amirul rasa memang okey. Tak, awak tengok dengan footage yang Abang Amirul record ni kan, yang ni memang betul-betul menggunakan kamera daripada iPhone 17 Air, satu kali zoom, dan kalau kata awak zoom dua kali, dia macam tu. Walaupun kita tak gunakan cinematic sebab handphone ni tak ada cinematic, belakang dia tu masih lagi ada blur dan dia akan fokus dekat subjek. Abang Amirul rasa benda ni yang Abang Amirul suka dengan kamera iPhone 17 Air ni. Memang dia buat setup minimalis kali ni, tapi masih lagi function. Okay, sekarang kita go pula dekat 3 benda yang Abang Amirul tak suka dengan iPhone 17 Air ni. Yang pertama, tentang dia punya body dan juga dia punya ketahanan. Walaupun tadi Abang Amirul cakap Abang Amirul suka dengan dia punya design yang nipis, design dia yang minimalis macam ni, tapi dia sebenarnya ada kekurangan tau. Dia sangat ringan sampaikan kita rasa macam handphone ni sangat fragile. Bila awak pakai handphone ni, bagi Abang Amirul, dia akan meningkatkan kadar anxiety awak. Sebab awak tak boleh nak letak dekat poket belakang suka-suka kan. Lepas tu awak tak boleh nak letak sepah-sepah, takut terpijak, takut terbaling. Ya, mungkin kita tahu yang Apple dah cipta handphone ni untuk tahan lasak juga sebenarnya. Tapi dengan ketebalan sebesar ini dan kenipisan dia yang macam ni, memang takut tau. Memang kita rasa macam tak secure dengan handphone ni. So dia kena rajin tukar casing yang tebal sikit, ataupun awak kena sentiasa hati-hati simpankan bagi elok-elok supaya tak tercicir merata. Sebab yelah, kalau besar ni kita tak tahu nak jadi apa kan. Abang Amirul tak pernah bagi jatuh lagi lah. Memang betul-betul takut. Yang nombor 2, Abang Amirul macam tak suka sikit dengan iPhone 17 Air ni adalah dia punya ketahanan bateri tau. Kalau awak guna dengan keadaan yang bukan hardcore sangat, Abang Amirul rasa mungkin handphone ni sesuai lah dengan awak. Kalau awak just scroll social media, awak just tengok TikTok, awak just tengok Facebook ke apa ke, Abang Amirul rasa macam okey sikit. Tapi kalau kata awak adalah heavy user, awak suka main game, awak suka buat editing, awak suka tengok Netflix movie ke apa ke dengan resolution yang sangat-sangat tinggi, dia serius Abang Amirul cakap, dia telan betul-betul bateri awak. So sepanjang Abang Amirul pakai iPhone 17 Air ni, Abang Amirul boleh simpulkan yang setiap hari Abang Amirul kena charge 2 ke 3 kali setiap hari. Tapi dengan penggunaan yang heavy lah, sebab Abang Amirul memang guna editing dalam handphone ni, kadang-kadang shoot video pun pakai handphone ni, kita tengok movie pun pakai handphone ni. Memang Abang Amirul dah lenjan selama 2 minggu ni untuk test. 2 ke 3 kali setiap hari Abang Amirul kena charge. Tapi kebanyakannya overall memang sehari 2 kali tu wajib. Dan yang ketiga, benda yang Abang Amirul tak suka dengan iPhone 17 Air ni adalah dia punya speaker dan audio dia. Sebab kalau awak nak tahu, speaker dia kalau awak pasang apa-apa kan, dia sangat biasa tau. Dia tak dengar macam wow. Sebenarnya Abang Amirul dah try iPhone 17 Pro dengan 17 Pro Max punya speaker. Memang sangat-sangat bagus. Tapi untuk yang ni, dia punya speaker sangat-sangat tak power. Lepas tu kadang-kadang dia tak berapa kuat. Even though kalau awak volume up paling tinggi sekalipun, dia tak boleh cecah sampai sedap telinga awak dengar. Sebab kalau awak nak tahu kan, untuk iPhone 17 Air ni, Apple cipta sangat nipis. So mereka maklumkan dekat Abang Amirul. Abang Amirul ada buat research juga sikit. Dia tak ada 2 speaker macam handphone lain. Ada atas, ada bawah. Kali ni dia hanya ada 1 sahaja speaker. So that's why bila awak dengar volume paling kuat pun, dia akan masih kedengaran macam slow sikit. So kalau kata awak ni memang penggemar muzik yang memang dengar daripada sini, direct daripada handphone tanpa menggunakan AirPods Pro, ataupun awak menggunakan wireless device untuk dengar apa-apa video dalam ni, awak akan struggle sikit. Even kalau kata kita tengok social media, contohnya Abang Amirul scroll TikTok kan, kita nak pasang paling kuat pun, kita dengar dia macam tak berapa nak kuat tau. Kadang-kadang kita kena dengar macam tu. So dia agak struggle sikit lah untuk bahagian audio tu. Tapi kalau kata awak jenis pakai earphone ataupun apa-apa AirPod ke, Abang Amirul rasa dia tak ada masalah, sebab dia akan terus direct melekap dekat telinga awak. Itu je komplain tentang iPhone 17 Air yang Abang Amirul dah pakai sepanjang 2 minggu ni. So lepas 2 minggu Abang Amirul pakai iPhone 17 Air ni, Abang Amirul boleh buat rumusan dia macam ni. Kalau awak nak handphone yang ringan, yang premium dan ada kelainan berbanding daripada iPhone model sebelum ni, awak memang betul-betul boleh ambil iPhone 17 Air. Abang Amirul cakap terus terang kalau kita tolak segala kurangan yang Abang Amirul cerita tadi, handphone
ni memang betul-betul best. Kalau awak tak kisah tak ada cinematic, awak tak kisah tak ada 0.5, awak tak kisah dia punya sound bunyi agak slow berbanding daripada model-model lain, tolonglah beli iPhone 17 ni sebab memang sangat-sangat bagus, memang sangat-sangat best. Tapi kalau kata awak ni jenis pengguna iPhone yang hardcore, awak memang betul-betul guna handphone awak untuk kamera, memang guna untuk editing, dan awak memerlukan battery life yang agak panjang, handphone ni tak sesuai sebab dia tak ada cinematic, dia tak ada 0.5 dan bateri dia sangat-sangat kecil. So Abang Miru rasa itu je lah 3 benda yang menarik tentang iPhone 17 dan 3 benda yang kurang menarik dan Abang Miru tak suka pun dengan features yang ada dekat iPhone 17 ni selepas 2 minggu Abang Miru guna. Dan nanti kita akan update lagi dekat awak selepas beberapa bulan kita pakai masih okey ataupun tak penggunaan iPhone 17 ni. So Abang Miru rasa untuk video kali ni itu saja, dan macam biasa Abang Miru just nak inform dekat awak yang kalau kata awak berminat dengan iPhone 17 ni dan awak tak nak pre-order, awak just DM je dengan Smartfix sebab kita ada readykan stok. Tak perlu nak pre-order 2 ke 4 minggu, just datang kedai, kita akan bagi special price dekat awak dan macam-macam benefit yang kita akan bagi. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, tekan button share, jangan lupa untuk komen. Jumpa lagi untuk next video. Nak smart cari Smartfix guys, kita nombor 2 terbaik kat utara. Bye bye. Kak. Hanya.